Tapi Puan UMNO kata, dekat pasir tak apa. Dia kata, piak kami tak boleh dengar. Apalah punya kematu hati perut, na'udzubillah. Ini ulama UMNO kata, UMNO ni tak sampailah peringkat kapiak, kata dia. Tetapi pasir dengan zalim tak boleh lepas. UMNO ni, dia kata kalau dekat pasir, tak apa, biar-biar, jangan kapir, sudahlah. Dia tak tahu pasir pun neraka juga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Adapun mereka yang fasik itu tempat mereka adalah an-nar, neraka. Setiap kali mereka nak keluar, dia hantar balik. Jengol nak keluar, tekan balik. Ada satu kawan, seorang kawan saya. Dia kata ada seorang pemimpin UMNO, dia kata tanya dia. Macam mana Ustaz, dia kata hukum yang sebenarnya ni? Kata kawan saya itu, dia kata hukum yang sebenar mengikut Quran. Dia kata seperti mana yang saya faham, orang yang engkar hukum Allah, Allah Ta'ala kata biarlah. Dia kata takkan teratur pula Ustaz, dekat pasir tak boleh ke? Mana bagi dia pasir tak apa dah. Kata boleh kawan saya tu, hukum Allah saya tak beranilah nak pindah. Nak tanya saya hukum Allah, ini saya terang. Nak tanya saya hukum Quran, kata kawan saya tu, inilah saya terang. Dia bukan kira Syria ke Mesir ke? Dia kira siapa yang engkar hukum dia, yang menolak hukum dia dengan engkar, maka panglah dia.